Wow, korang tengok ni, Malaysian Earth Tiger Tarantula. Dia ni memang sangat besar dan pemandangan ini sangat jarang kita lihat. Sekali pandang, nampak macam dia sedang jaga anak-anak dia. Tarantula ni dia tinggal atas pokok, lubang-lubang kecil dan lubang-lubang kayu. Nama saintifik dia Homothymus coati. Dia berasal dari keluarga Pterophosidae. Walaupun nampak garang, dia hanya guna bisa dia untuk menangkap serangga-serangga kecil. Korang tak perlu risau sebab bisa dia tak bahaya pun. Dia hanya lebih untuk mempertahankan diri dia dan untuk memburu serangga-serangga kecil. Corak belang hijau dan kuning bukan sahaja cantik, tapi dia buat satu camouflage yang sangat sempurna apabila dia di atas pokok. Dengan kelajuan dan ketangkasan dia, memang serangga lain susah nak lepaskan diri. Tahukah korang, tarantula ini boleh hidup selama 8 hingga 12 tahun untuk yang jantan. Manakala untuk yang betina boleh hidup sehingga 15 tahun. Korang nak tahu lagi benda-benda menarik macam ni? Jangan lupa follow, like dan share untuk kita explore lebih banyak lagi rahsia alam yang sangat menakjubkan.